Di hospital kita tak pernah tanya, ni darah nak masuk, ni darah yang penderma lu DAP ke? Bila kita nak darah, kita sakit. Macam kawan kita lah, katalah namanya Arumugam. Bukan pilihan dia untuk keluar daripada perut ibu bernama Indra, bapa bernama Kupusami. Atau kawan kita bernama Tan Siok Chu. Bukan pilihan dia untuk keluar daripada perut seorang bernama Tan. Allah sudah tentukan. Dan mereka juga manusia. Dan mereka sudah duduk di negara ini beratus tahun, berpuluh tahun. Mereka juga rakyat di negara ini. Mereka juga tak ada negara lain. Jadi pada saya, kita harus tenggelamkanlah perasaan membenci, mencurigai. Dan kita pandang sesama kita ni sebagai rakyat Malaysia, sebagai hamba yang Allah ciptakan berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai bahasa. Dan kita janganlah meredai diri kita ini untuk digunakan dengan tiupan-tiupan politik ini untuk membuatkan kita benci syakwa sangka kepada. Jadi pada saya pernah mengatakan begini, tempat kalau nak lihat perpaduan yang paling tinggi dan doa yang paling ikhlas adalah di hospital. Di hospital kita tak pernah tanya, ni darah nak masuk, ni darah yang penderma lu DAP ke? Bila kita nak darah, kita sakit. Doktor yang nak pegang kita ni, dia ni penyokong DAP ke? Ataupun dia penyokong PAS ke? Kita tak pernah tanya begitu. Sebab kita dalam kesakitan. Dan waktu kita sakit, dekat dengan Tuhan, pada saya, doa orang-orang yang dikatakan hospital tu kadang-kadang lebih khusyuk daripada doa orang yang berdoa dalam masjid. Jadi kerana itu, bila saya ditanya di mana tempat yang saya melihat perpaduan yang paling tinggi dalam negara ini, adalah di katil-katil hospital. Di katil hospital. Bila ada seorang pesakit India yang meninggal dunia, yang keliling tu sama ada Cina atau Melayu atau apa, sama-sama keluar duit, sama-sama menangis bagi derma. Di situlah kita harus belajar. Menjadi manusia. Menjadi manusia.